Sembang seram. Cikgu baca tak belakang? Saya pertama kali berkenalan dengan metod ini adalah pada sekitar 30 tahun dahulu. Tetapi tidaklah dimarketkan sebagai buka aura. Ia lebih kepada membersihkan apa benda yang letaknya dan hinggap di tulang belakang. Kadang-kadang saka, kadang-kadang sihir. Bila dibersihkan, dibacakan, maka benda tu pun keluar. Tetapi kadang-kadang bila dah buat begitu, apa yang hadir adalah jebon. Dan dia akan datang, dia nak bersilat, nak bercakap dan sebagainya. Ada juga yang kata leluhur. Pernah juga saya nampak makhluk yang hadir tu bukannya leluhur pun, tapi adalah jebon. Orang tu dikata dia bersilat tentang keturunan dia. Saya nampak benda tu macam tengah sengih-sengih je, seperti menang dan mengejek-ngejek kita sebab dia berjaya menipu manusia. Antara kekurangan orang yang dah terbuka auranya ni, dia akan jadi target umpama lampu yang dihurung oleh kelkatu, sebab dia akan jadi attraction kepada jebon-jebon, sihir-sihir dan sebagainya. Contohlah anda masuk kedai makan, ada pengamal ilmu hitam kat situ, dia tengok alamak ini boleh mengancam aku dan sebagainya. Dia hantarlah benda yang orang tu pula tak alert, tanpa bimbingan dan nasihat ataupun ilmu yang cukup macam mana nak jaga diri. Dia pergi dengan rasa bangga, dengan rasa tak ada apa-apa, maka kenalah, kan jadi mudarat. Kalau katalah pergi ke tempat-tempat tertentu, kita nak pagar diri, kita tak nak orang nampak kita ni hebat kan. Sebab apa? Kalau kita nampak hebat, nanti orang cuba. Apa yang kita boleh buat, selain kita baca Bismillahirrahmanirrahim, doa perlindungan, doa keluar rumah dan sebagainya, kita boleh baca selawat 7 kali, kita embus kat tapak tangan kita, usap di qalbi kita, jantung kita, kita buat arah tawaf 7 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita buat 7 kali dan juga di pusat boleh juga. Jadi sebab apa? Makhluk-makhluk ni dan sebagainya, antara pintu masuknya adalah pusat, tapak kaki. Kat sini juga dia akan serang. Dia akan serang amalan-amalan yang nur yang tersimpan di kalbi kita.